Tengok deh guys, Honda Prelude serba baru dah sampai di Malaysia. Ini sports coupe 2 pintu tapi dengan engine hybrid. Let's check it out. For now, ini hanya preview sahaja, so belum ada harga dan pintu pun dikunci. But at least kita boleh nampak the looks of it lah for now. Dan itulah yang paling penting sekali untuk kereta coupe macam ni. Styling sporty dan badan seksi. Dekat depan ni, hidung dia sangat-sangat rendah dan lampu dia pun slim sahaja. Dan dekat sini dia pakai logo Honda biasa sahaja, bukan biru sebab dia dah gerakkan warna highlight tu ke bawah sini. Warna yang sama digunakan untuk brake calipers juga, depan dan belakang. And by the way, ini brake system yang sebiji sama dengan Honda Civic Type R ya. By the way, suspension system dia pun dia ambil daripada FL5 juga. So dia ada dual axis front strut suspension and adaptive dampers. Rim dia pun saiz sama dengan CTR juga, 19 inci, tapi instead of using UUHP tires, kat sini dia pakai touring tires, Continental Premium Contact 6. Sebabnya walaupun Prelude ni ada bentuk badan coupe, it's not a sports car, it's more of a GT long distance cruiser. Dekat tepi ni boleh nampak dia punya bumbung dia rendah dan belakang ni masih panjang lagi, so it has a very balanced, sexy coupe look. Part tailgate je ni, it looks very simple and clean, tak ada spoiler besar-besar. But of course, kalau korang nak tambah, confirm ada banyak aftermarket parts nanti. Lampu dia pula simple, straight line sahaja, dan dekat belakang ni tak ada logo Honda je, dia tulis in full. Badge Prelude dia pula is in full black, tak nampak sangat kalau pilih colour hitam macam ni lah, tapi in red or in white memang menonjol. Kat bawah pula ada one more blue stripe. Satu benda yang korang tak akan nampak is the exhaust stick sebab dia sembunyikan bawah bumper ni. And that's because like I said earlier, ini model hybrid. Bawah bonnet, Prelude ni pakai Honda punya 2 litre iMMD hybrid system, sama dengan apa yang dipakai oleh Honda Civic Hybrid RS. Combined power output dia 202 PS and torque is as high as 315 Nm torque. Power is set to the front wheel, so dia front wheel drive. Transmisi dia pula eCVT sama dengan Civic Hybrid, tapi yang unik untuk Prelude ni dia ada S Plus Shift Mode. Dengan mode ni, Honda cakap dia akan rasa macam 8-speed automatic transmission. Siap ada simulated engine noise lagi played through the speakers. Tapi like I said, it's still not a sports car. Focus dia is not so much on performance pun. 0 ke 100 tak kira laju mana, sekitar 8 saat. But with the adaptive suspension dari Civic Type R, handling dia patutnya cukup cekap dan ride quality pun boleh jadi selesa. Cabin dia kita belum boleh tunjuk lagi, but we've already seen it multiple times dekat negara lain. Basically, dashboard dia lebih kurang sama dengan Civic biasa, tapi adalah beberapa sentuhan premium dan sporty sikit. The most unique part is the gear selector. Tak ada lagi gear lever, tekan-tekan butang sahaja. One thing yang kita belum tahu lagi untuk Malaysia ni, sama ada kita akan dapat kabin warna putih ataupun hitam sepenuhnya. If you ask me, aku rasa yang putih tu nampak lagi lawa lah. Last sekali, harga pun kita tak tahu lagi. One thing is for sure, kereta ni import sepenuhnya dari Japan, so confirm tak murah. Dan di negara lain, harga Prelude ni tak jauh beza pun dari Civic Type R. So kalau CTR tu di Malaysia hampir RM400,000, yang ni maybe 300 lebih kot. Agak-agak double the price of a Civic Hybrid, tapi dengan reka bentuk yang lebih sporty dan chassis yang lebih advance. Korang rasa Honda Prelude baru ni berbaloi ke tak? Tulis kat bawah.